Assalamualaikum rakan-rakan trader sekalian. Untuk video kali ni aku nak buat a quick review lah. Review pula. Trade recap Trade recap dekat trade yang aku ambil hari ni dekat market FCPO. So hari ni aku untung RM700. Alhamdulillah. Aku entry dengan 2 lot. Nanti aku bagi tahu sebab apa aku kenapa. Okay, aku entry 2 lot. So without further ado, let's jump to the chart. So guys, mari aku buat replay dulu. So sebelum market buka guys, sebelum market buka aku dah tengok overall market structure dulu. Aku nak create aku punya bias untuk that particular day, sama ada market ni nak ke bullish ke nak ke bearish. Tapi korang kena faham, bila aku create bias ni, aku create bias ni untuk determine aku punya lot size. Aku nak go long ke nak go short ke, mesti based on aku punya op. Okay, so untuk overall market structure, apa yang aku nampak kat sini adalah overall pula overall trend memang nampak market dalam keadaan super bearish lah. Tapi kalau tengok short term, kalau kita tengok kat sini, market dalam momentum ke bawah, dan eventually dia dah hit dekat area yang banyak demand lah. Dekat sini kita boleh nampak, this is the area yang di mana nampak kat sini kan, price daripada sini dia boleh burst sampai ke atas macam ni. Daily chart this is daily tau. So this one is very strong support now. So dia dah sampai area situ. So bila aku nampak benda tu berlaku, dan kat sini pun bila aku buka 5 minute chart, aku nampak ada triple bottom kat sini. Aku beranggapan, bias aku sebenarnya lebih kepada bullish lah. So, dan untuk nak confirmkan aku punya bias, price mestilah dia breakout dekat dua area ni lah, which is area sini dan area sini. Dekat sini kita nampak dia macam this one is like a mini resistance lah. So aku nak tengok price breakout dua resistance ni, dan kalau dia berjaya breakout dua resistance ni, dan at the same time aku punya op memang menunjukkan nak long, so aku akan entry dengan 2 lot lah. Itu aku punya idea. Tetapi kalau op aku kasih signal untuk ke bawah, aku akan entry with 1 lot. Itu aku punya idea lah. So bila mana market open, this is the first 5 minute candle. Korang sendiri boleh nampak candle ni dia dah break this mini resistance, dan dia juga break this mini resistance. So dekat sini aku dah consider buyer sudah mengatasi seller. So dekat sini memang confirm lah OMS aku, overall market structure aku punya bias untuk hari ni adalah bullish. Sekali lagi nak diingatkan, walaupun market structure aku adalah bullish, kalau op kasih aku short, aku akan short juga. Okay, korang kena faham, scalper macam aku tak kisah sangat sebenarnya pasal OMS ni. Okay, sebab apa? Kita scalper sebenarnya personally, aku punya op system ni, aku nak take advantage dekat momentum pagi tu. Itu yang sebenarnya. So kalau momentum pagi tu nak ke bawah, aku akan ikut ke bawah. Kalau momentum pagi tu nak ke atas, aku akan ikut di ke atas. Okay, so OMS ni adalah untuk aku determine sama ada aku nak main 1 lot ataupun 2 lot ataupun 3 lot ataupun 4 lot. Itu je. So this is how aku punya idea lah. Okay, so now kita buka, lepas aku mark 5 minute high. Okay, this is the first 5 minute candle yang terbentuk pagi tadi. So aku mark dia punya high, aku mark dia punya low, dan aku terus open 1 minute chart, dan aku tunggulah candle yang kat mana candle nak breakout. So eventually dia breakout ke atas. So pada waktu ni korang kena sabar lah. Okay, jangan gelabah nak entry kan. Ikut kita punya framework. So dekat sini aku tunggu, dan pada pukul 11 suku macam tu, dia pun breakout ke atas. Okay, kat sini nampak dia breakout 5 minute op, dan dekat sini nampak ada fair value gap yang warna hijau ni kan. Kau nampak tak? Aku besarkan sikit. Kat sini. So kat sini aku terus entry lah. Aku entry 2 lot dekat 4024.
Aku buy dan stop loss aku dekat sini, first candle of fair value gap. So selepas saja aku entry kat situ, aku just hold je lah. Aku hold. Okay, so disebabkan hari ni aku entry with 2 lot, okay, aku tak follow rapat sangat aku punya stop loss lah. Aku tak trade rapat sangat. Tapi idea aku adalah aku nak exit satu lot dekat bila mana market dah burst, price dah burst, dan satu lagi lot aku nak trade lah untuk aku dapat maximize kan aku punya profit tu kan. So dekat sini bila mana dia market dah burst macam ni, aku terus exit. So kat sini sebenarnya aku dah terlambat sikit lah. Sepatutnya aku exit dekat area sini lah, tapi masa ni duk sibuk nak post dekat Telegram. So dah terlambat nak exit kan. Tapi tak apa. So aku exit kat candle ni lah. So aku exit satu lot dekat 4043. 4043 nampak ni, 4043. Okay, tu first aku exit. Dan selepas je aku exit dekat 4043, aku terus naikkan stop loss aku dekat bawah ni. Sebab apa dekat bawah ni? Sebab kat sini korang boleh nampak ni dia punya ada small pullback kat sini kan. And then masa dia buat small pullback ni, tiba-tiba ada burst kat sini. So dekat sini maksudnya area yang banyak seller. Banyak seller pula, banyak buyer. Buyer push price ke atas lah. So that's why aku letak kat bawah ni. So aku just hold. Dan eventually bila mana nampak ada price action macam ni, nampak kat sini kan, dia dah buat this one. Ini bukanlah double bottom sebenarnya, bentuk macam double bottom, tapi dia bukan at the right place lah. Tapi kau nampak pattern ni. Dan eventually bila dia buat pattern ni, dan suddenly ada satu move yang dia dah break this mini ni, aku terus mini resistance ni, aku terus naikkan stop loss aku ke bawah ni lah. So this one pun adalah move yang aku berpendapat yang bahawasanya buyer banyak lah kat sini. So aku just hold, dan aku juga bawa posisi aku sampai petang. Dan aku punya idea kat sini adalah aku nak tunggu dia break this area tau. Bila dia break this area, nampak kat sini kan, area kuning ni, aku nak naikkan, baru aku nak rapat-rapat lah, aku nak letak, nak trade aku punya stop loss. Tapi dia tak jadi macam tu lah. Malah dia terus dia jatuh terus lah. Okay, so aku just terus exit lah kat situ. So then eventually petang tu pun market baru close, baru je close 50 minit. So sekarang kalau kita tengok market memang dia tak naik lagi lah, dia terus jatuh. So okay lah, for me aku dah follow aku punya semua, aku punya idea. It was a good trade lah. Dan actually yang paling penting sebenarnya kat mana guys? Yang paling penting sebenarnya adalah kat sini ni. Entry ni yang paling penting. Okay, dia most of the time lah, kalau kita entry dah betul, kalau aku dah entry dah betul, aku rugi ke untung ke, aku tak rasa ralat sangat lah. Tapi bila mana aku entry tak salah, entry tak sharp kan, dia buatkan aku ralat gila bila mana aku rugi kan. Kat situ lah aku kena start nak tilted lah, start nak rasa nak revenge trade lah apalah kan. Tapi bila aku entry cun kan, aku korang faham lah apa aku cuba masukkan kan. So yep, yang pentingnya adalah entry model korang lah, entry model korang. So yeah, aku rasa that's it lah untuk today's video. So yep, hopefully korang dapat manfaat daripada video kali ini. Thank you so much for watching. Assalamualaikum.